Nasib baik aku tak bawa bini aku tengok filem ni guys. Kalau tak, confirm kena tidur kat luar. Okey, filem Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Korang semua jangan bawa bini korang tengok filem ni. Sebab confirm bini korang ni dalam panggung tu tak tenang, stres, geram, rasa nak hempuk je. Sebabnya filem ni dia buatkan kita sakit hati tau. Aku sendiri yang tengok filem ni, masa pergi premier dia bagi tisu tau. Aku ingat ke filem ni sedih ke apa bagai. Tapi bila tengok tu, dia buatkan kita geram, kita sakit hati dengan si suami ni. So, filem ni dia bercerita tentang Sarah, lakonan Revelina Estemat yang melakonkan watak bawang putih, sinetron yang kita tengok dulu-dulu tu. Yang cantik tu, keras semua orang masa tu. Sekarang pun masih cantik guys. So, dia ni seorang isteri yang solehah lah kepada suami dia itu Satrio. Satrio ni dia memang kaya, dia alim dan memang sangat baik. Dia ada syarikat besar lah. Lepas tu, dia ada seorang anak iaitu Laila. So, diorang ni memang happy family. Si isteri Sarah tu baik gila, si anak pun bagus. Lepas tu kehidupan diorang ni happy, semua benda kira perfect family lah. Kita tengok tu. Tapi, nak dia yang cerita, one day tu, Satrio ni, dia pandai cari time tau. dia masa lepas solat tu, dia pun minta dengan isteri dia, panggil isteri dia Sarah tu, dan dia cakap nak cakap sesuatu. Teka, cakap apa? Dia nak minta kahwin seorang lagi. Memang boom guys. Memang masa ni, kalau korang bawa isteri tu, confirm kena cubit je. Dan korang tak ada kahwin dengan siapa? Satrio tu, dia minta kahwin dengan penjaga kaunter tetamu kat luar office dia tu. Dalam ramai-ramai dipilih yang tu guys. Dan sebab dia nak bantu perempuan tu. Memang klise kan? So, lepas tu diorang pun kahwin lah. Dan si Sarah ni minta cerai dan diorang bercerai. Dan nak dia cerita, one day tu berlaku sesuatu. Si Satrio ni dia lumpuh dan tak boleh nak bekerja sampai bankrupt syarikat dia. So, si Sarah ni dia jaga si Satrio tu bersama dengan madu dia tu. Bukan madu lah. Bersama dengan isteri kedua dia tu lah. Dia jaga, dia bagi makan apa semua sebab dia kesian. So, macam-macam benda lagi berlaku dalam ni. Macam mana struggle-nya diorang nak hidup. Macam-macam perkara, konflik lagi berlaku dalam ni. Korang boleh tengok dalam filem ni. So, filem ni memang akan buatkan korang geram. Aku geram gila dekat si Satrio tu. Even aku lelaki, tapi aku still rasa geram. Sebab tengok dalam ni, si Sarah tu, lakonan Revelina Estemat, si bawang putih tu, memang dia baik gila. Baik, bagus, dia jaga betul-betul. Tapi masih nak minta kahwin dua. Kalau orang perempuan tengok lagi lah geram kan. So, korang semua nak tahu apa lagi yang berlaku dalam filem ni? Adakah korang mampu tahan geram dekat suami si Sarah tadi? Korang kena tengok sendiri filem ni dekat Pawagam guys. Okay? Jom!